GPK 1 Encik Yusabri bin Yusuf. Seterusnya Encik Aminul Azam bin Abdul Mukti. Mantap banget, tapi dah berusaha. Okey, kemudian Puan Siti Hasnina binti Cik Hasan dan mantan Cik Abdul Malik, serta guru-guru, ibu bapa dan yang dikasihi pelajar-pelajar sekalian. Dan tak lupa staf, staf. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak pentadbir SK Mela dan Persatuan Kelab Guru di atas anjuran majlis pada hari ini. Alhamdulillah saya bersyukur pada hari ini betul lah bila fikir ayat Al-Quran, ada satu ayat saya jumpa. Kalau yang lain berpantun, saya nak bagi ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqnakum azwaja. Sebab pada majlis hari ini umpama majlis kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Saya iba tengok ni. Betul lah Sebab apa berpasangan? Yang diraikan pun berpasangan. Yang hadir guru besar pun berpasangan. Yang mantan ada, guru besar sekarang ada, mantan guru besar pun ada. Alhamdulillah. GPK pun sama, jadi satu pentadbiran. Guru besar semasa GPK pertama, GPK 1 yang semasa dan mantan pun ada. Alhamdulillah. Begitu juga dengan GPK Hand. Yang semasa ada, yang mantan pun ada, tak guru besar lah. Dan juga GPK Koko juga sama yang semasa ada dan yang mantan pun ada. Alhamdulillah majlis pada hari ini majlis berpasang-pasangan, tak pernah dia ada. Saya sepanjang 26 tahun tu belum mengalami lagi proses ni. Sekarang dah ada alami lagi. Dan bagi tepukan untuk diri sendiri. Okey. Tamparan media masa sekarang Kalau dulu kalau saya nak pindah tak ada montas-montas macam ni. Apabila ada montas macam ni saya rasa sedih pula. Dan haru idea dah lupa nak cakap apa. Sebab saya tak sedia, memang tak sedia pun dengan test tak nak berucap panjang. Jadi pertama sekali itulah saya ulas Cikgu busy banyak dia puji saya. Bukan saya seorang, semua kita sama. Saya buat tu supaya Mela ni dikenali dilipis dulu dia niat saya. Okey. Tak ada apa yang istimewa yang mana saya boleh buat, saya bantu, saya buat aja. Jadi untuk banyak puji isteri saya, manja. Memang manja isteri saya. Kalau saya nak pergi beli barang perabot, saya kunci, suruh dia kunci mulut dia. Sebab apa? Kalau dia cakap, susah nak minta kurang. Dia duduk meletung-letung, jawapannya tak berkurang lah. Memang kami dijodohkan bersama. Satu lagi, cepat menitis air mata. Kalau tengok cerita, dia mula. Apa itu? Okey, saja untuk happy. Jadi dua benda yang saya tak dapat buat untuk tahun ni, yang perancangan saya. Yang pertama, rombongan untuk tahun 3 naik kereta api.
tahun lepas saya bawa budak tahun 1 dan pra. Sebenarnya aktiviti itu aktiviti tahunan untuk keselamatan ya, penggunaan pengangkutan awam. Jadi kalau cikgu-cikgu yang ambil boleh ya, ambil kita itu sebagai aktiviti tahunan untuk sekolah murid kita. Kita guna ya, manfaatkan kedudukan sekolah kita ni berada di jalan raya, mana ada sampai tapi, mana ada sekolah macam tu, mana ada. Jadi kita bawa budak tata cara penggunaan pengangkutan awam. Dia orang seronok ya. Tahun ni tak sempat nak buat untuk tahun 3. Maaflah ya guru kelas saya, sebab ustaz guru kelas tahun 3. Yang kedua STEM. Saya ustaz tak bawa, tak sempat nak buat. Sebab tu duit pun ada lagi nak tu. Ustaz ingat nak buat hujung tahun ya, untuk STEM tu 1 minggu ya. Kita buat aktiviti reka cipta ya. Tapi minta maaf lah, tapi insyaAllah Ustaz Azli semua guru-guru kat sini boleh boleh buat saja ya, saja je nak simpan bakat masing-masing. Ada okey. Jadi sebelum Ustaz ceritalah sejarah perkhidmatan Ustaz ya. Okey, Ustaz ni dah 26 tahun yang berkhidmat dalam pendidikan tahun 2000. Dan kemudian untuk makluman tak adalah ya. Kalau nak ikutkan Ustaz lah paling senior kat sini ya. Ada sebab itu mama ada lagi Ustaz. Ustaz lah balik kalau di kalangan guru paling senior ya. Bukan paling senior, paling berumur lah. Kalau paling senior guru besar lagi senior ya. Dia guru besar 98, Ustaz 2000. Okey, Ustaz tu kan kat Sarawak ya, 1 negeri, 1 daerah, 1 sekolah ya. 9 tahun. Ustaz tak banyak pindah. Tak suka berpindah randah ni Perak kemudian pindah ke Perak, 1 negeri, 1 daerah, 1 sekolah juga. 6 tahun. Kemudian pindah balik ke Pahang. Pahang ni 1 negeri, 1 daerah, 2 sekolah dan ni 1 daerah, 1 tahun lah. Sebenarnya duduk kat Melaka ni memang seronok. Usah ingat yang terakhir, sekolah yang terakhir. Tapi memandangkan banyak masalah tak dapat dielakkan. Kalaulah SK Melaka ni di bawah PPD Jerantuk, memang tak pindah lah. Sebab jauh sangat nak khusus. Sebab pernah berlaku emergency anak Ustaz Sawan ya. Balik khusus 2 kali di IPG dengan di PPD. Terpaksa balik awal. Sebab Sawan lah ya. Sekarang ni dia penyakit baru pula Sawan. Dan pakar pun tahu kita nak pindah ni, dia bagi pakar baru pula. Biasanya pakar sekretari ni pakar apa? Pakar hormon pula. Buka kak baru pula dah. Mana dia tahu kita nak pindah ni Okey. Bukan Ustaz nak kongsi, nak bagi tahu maklumat, bukan saja-saja Ustaz nak pindah. Terima kasihlah ya pada pakcik-pakcik yang tolong mengurangkan bebanan ini, okey. Jadi kalau boleh memang Ustaz nak tinggal lama kat sini kat Melaka, nak kecil je kat sini. Seronok pagi-pagi tengok bukit tu SKP. Tanyalah. Jadi kami tak tengok bukit tak ada sumber aspirasi tak Ustaz. Ini nak buat apa? Hari ni nak buat apa? Naik kuat. Nak siap. Tu tengok pagi-pagi ya, bukan saja tu tengok bukit tu. Okey. Jadi itulah ya sejarah seringkah ya. Jadi 2 perkara Ustaz nak tinggal kat sini untuk ucapan perpisahan, lambayan perpisahan yang sementara ya. InsyaAllah kita akan jumpa kat Jerantuk ya, tak jauh mana ya. Jadi 2 perkara, okey. Murid-murid dah dengar cerita ni? Ustaz bercerita lah. Okey.
sebagaimana yang Ustaz telah maklum, kita datang ke sekolah ni ada 3 perkara ya. Kalau tak boleh nak ubah 3 perkara ni, tak payah datang sekolah. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, membentuk akhlak. Fikir, ada tak? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Setiap manusia ni ada masalahnya. Contoh, alhamdulillah kamu dapat menyelesaikan masalah kamu. Contohnya, kalau tangan kamu kotor nak makan lah, contoh, kamu guna apa? Sudu. Tu cara penyelesaian tu, basuh tangan. Contoh. Okey. Jadi Ustaz nak cerita ni, ada dalam sebuah negeri tu ada satu keluarga. Keluarga ni keluarga miskin. Dia ada ada seorang anak lelaki dan seekor lembu. Seekor lembu. Lembu apa? Lembu jantan. Lembu jantan. Dia orang miskin, orang tua miskin. Jadi dalam kampung tu dalam negeri tu ada seorang yang kaya. Orang kaya ni dia ego ya. Dia ego. Jadi dia pergi jumpa lelaki miskin ni, dia kata apa? Hai orang tua, mengajar sikit ya. Hai orang tua, kamu ni dah lah miskin. Dah lah tak ada duit macam-macam dia kata. Apa jawab orang tua tu? Ingat lagi tak? Jawapannya, yang baik tak semestinya baik, yang tak baik tak semestinya tak baik. Okey. Kemudian pergilah orang tua, orang kaya tu terpinga-pinga pening nak fikir ayat apa lah. Apa maksud orang tua tu? Okey, jadi nak jadikan cerita, anak lelaki ni pergilah bawa lembu dia tanduk. Lembu tanduk, anak lakinya patah kaki. Cacat lah, tak boleh jalan. Datanglah orang kaya tadi. Benda yang sama juga, penghinaan. Dia kata apa? Dia orang tua, kamu ni dah lah miskin. Ada anak cacat pula. Kemudian apa orang tua tu jawab? Yang baik tak semestinya baik, yang tak baik tak semestinya tak baik. Okey. Kemudian baliklah orang kaya tu ya. Kemudian seminggu kemudian lembu hilang. Lembu jantan orang miskin tu hilang. Hilang ke mana? Jadi datanglah orang kaya tadi, jumpa orang miskin. Benda yang sama juga dia punya ya. Hai orang tua, kamu ni dah lah miskin ya. Ada lembu hilang. Tadi anak ni lembu pula hilang. Tak ada apa benda nak membajak. Jadi apa jawapan orang tua tu? Yang baik tak semestinya baik, yang tak baik tak semestinya tak baik. Kemudian seminggu tu kemudian lembu jantan dia tu bawa balik 5 ekor lembu betina. Bertambah lembu liar lah ya. Okey, bawa balik 5. Okey. Orang kaya ni datang. Wah, untunglah kamu orang miskin. Sekarang dulu lembu seekor, sekarang lembu dah 5 ekor, 6 ekor. Jadi apa jawapan orang tua tu? Yang baik tak semestinya baik, yang tak baik tak semestinya tak baik. Satu hari ya, Sultan negeri itu perintahkan semua pemuda-pemuda negeri itu pergi berperang. Carilah semua pemuda itu pergi berperang, cari, kecuali anak orang miskin. Sebab apa tak boleh pergi berperang? Sebab cacat. Pergilah berperang semua pemuda. Tak ada pemuda di kampung tu, habislah negeri. Pergi berperang, mati semua. Tinggallah pemuda cacat di seorang saja yang muda.
Jadi tinggallah yang perempuan-perempuan ya. Perempuan-perempuan muda. Jadi apabila tinggal jadi di kalangan perempuan-perempuan negeri itu, anak orang kaya datang meminang anak orang miskin tadi. Sebab lelaki kan, nak kahwin mesti lelaki. Jadi kahwinlah lelaki itu. Bukan seorang, empat orang semua orang kaya menantunya. Kahwin terus. Ada tak ada? Cerita je. Tak pernah di mana-mana. Tunggu dulu. Okey, jadi orang kaya itu datanglah ya. Kata, untunglah kamu sekarang ni dah kaya ya. Semua menantu, 4 orang menantu anak orang kaya, untunglah. Apa jawapan orang tua tu? Yang baik tak semestinya baik, yang tak baik tak semestinya baik. Okey, itu ceritanya. Balik okey. Jadi pengajarannya ni nak tinggal apa tu? Ustaz nak tinggal pesananlah perlu Ustaz pergi dia kan. Okey. Jadi kamu sebagai pelajar, kalau yang pandai tu jangan kamu cepat puas hati ya. Dengan cepat puas hati dengan pencapaian kamu. Anggaplah diri kamu ni masih lagi kekurangan ilmu. Belajar ya. Jangan cepat mengalah. Sebab apa Ustaz kata ni? Selepas SPM masing-masing tak nak belajar. Masing-masing tak nak belajar. Tak nak keluar kampung ya. Cuba keluar kampung, keluar negeri. Siapa yang dalam ni dah pergi semua negeri Malaysia angkat tangan? Angkat tangan, semua negeri dah pergi dah. Ustaz kata bukan negara ya. Tak pernah ya. Alhamdulillah Ustaz dah pernah pergi semua Sabah, Sarawak semua negara tu pernah. Singapura, Thailand tu tak payah dulu dengar je Okey. Jadi pengajarannya, kamu yang pandai ni jangan cepat puas hati dengan pencapaian kamu. Sebab apa? Yang baik tak semestinya baik. Okey, kemudian yang kurang pandai ni ya, cuba usahakan. Jangan cepat ngalah. Orang tak pandai lah, susah lah ya. Jadi sebab apa? Yang tidak baik tak semestinya tidak baik. Jadi fahamkan. Jadi yang pentingnya menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Okey, satu. Yang kedua, ni. Yang kedua, kisah ni kisah sahabat Rasulullah ya. Abu Damdam nama dia. Abu Damdam. Kamu carilah Abu Damdam. Okey, Abu Damdam ni satu hari kan Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat lain ya, Abu Bakar, Abdurrahman Rawan kata, di kalangan kamu ni siapa yang paling ada tanya Rasulullah. Sahabat tanya Rasulullah, di kalangan kami ni siapa yang paling kaya ya? Siapa yang paling kaya? Sembang-sembang. Rasulullah bersabda, yang paling kaya adalah Abu Damdam. Orang yang paling kaya Abu Damdam. Sebab sahabat kata begitu Abu Bakar ya. Dia kata apa? Abu Damdam ni seorang lelaki miskin, tak ada harta. Tak ada harta. Jadi dia memang dia tak ada harta. Sebagaimana diriwayatkan aku tahu kau Ustaz tak ingat. Okey, setiap malam Abu Damdam ni orang yang banyak sedekah. Orang yang paling banyak sedekah Rasulullah kata Abu Damdam, bukan Abdurrahman bin Auf, bukan Abu Bakar ya. Yang paling banyak sedekah Abu Damdam. Itu. Sedangkan tak ada harta. Okey.
Aku budak-budak ni sejak sebelum dia tidur, dia bangun, dia semayang. Apa dia buat? Dia berdoa. Dia berdoa apa? Dia maafkan semua, ya. Maafkan semua kesalahan manusia-manusia yang iri hati dengannya, dendam dengannya, zalim terhadapnya. Dia maafkan semua. Ingat, jadi disebab tu Abu Doktor ni dia anggap orang yang paling bersedekah, paling banyak bersedekah. Bersedekahlah dengan kemaafan. Jadi sebelum tidur kita maafkanlah, ya. Semua silap, bacalah astaghfirullahalazim liwalidayya warham waliwalidaini Wal-jami'i muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Baca 3 kali. Kita ampunkan semua dosa umat ibu bapa kita dan umat Islam. Jadi ni amanah ustaz ya, 2 benda ni ya, kamu kena amalkan. Yang pertama, berilah pemaafan kepada saudara-saudara kita, ya. Walaupun dia tak minta maaf, kita berilah kemaafan. Biasalah ya, kita perbuatan kita biasanya tidak sengaja, kadang-kadang kita bergurau, ya. Tapi setengah tak boleh nak gurau, kan. Jadi gitulah ya. Ustaz tinggal 2 benda ni. Jadi kamu jangan cepat putus asa, dan banyaklah memberi kemaafan kepada sesama kita. Okey, itu saja untuk Ustaz hari ini. Jadi lebih Ustaz minta maaf kepada semua guru-guru SK Melak, pihak pentadbir SK Melak. Okey, cikgu Ati saya minta maaf. Sepanjang berada di SK Melak ni, sepanjang apa? 7 tahun 2019. Makan merusak, pacu, ya. Kemudian Cikgu Hafizi, saya minta maaf. Puan Sika Sina, Cikgu Azhar, minta maaf. Makan GPK 1 ya, selalu ya. Berjaga pendapat ya. Minta maaf. Cikgu Azmi walaupun baru ada juga silap ya. Cikgu Azmi, Ustaz, minta maaf. Banyak tugas-tugas. Okey, tak apa Cikgu Azmi boleh buat saja ya. Benar ni boleh buat semua, bukannya buat roket pun ya. Mana? Okey, Cikgu Khalid, okey saya minta maaf. Cikgu Abdi ya. Okey, Sesamin, minta maaf. Bercanggah pendapat. Cikgu Adik. Okey, saya minta maaf Ustaz Kamil, Ustaz Fidaus. Pihak pentadbir, okey, Puaniana, Fas, Roha, Adik Roha. Doa. Okey, Teacher Polis, Ustazah Azia. Bukan dia dia ini kan dia bukan itu kan. Okey, Ustazah Ruhaida, Cikgu Cik Akma, Cik Aina, habis tu Cikgu Cik. Itu apa tu? Selalu saya jumpa tu Yana. Saya nampak pun tak nak ambil teman saya. Budak laju. Okey, Kak Long, apa Ita, apa Kak Ita. Manda, okey. Kak Ina dah. Okey, terima kasih ibu bapa. Ustazah Salmi, Sunyi Ustazah Salmi. Dan Nasa, Cik Nasa. Salam. Okey. Iwan, okey. Saya minta maaf banyak di atas kesalahan, kesilapan, gurauan. Minit muka pun saya minta maaf. Biasalah saya masak sikit. Okey. Itulah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita besar, ada okey. Rasanya hari ni kira hari terakhir lah Cikgu Zura berbincang kan kat sini. Tak tahu nak cakap macam mana sebenarnya. Rasa hati tu macam-macam rasa. Ada rasa sedih, rasa gembira, rasa tak tahu nak cakap. Yang pastinya sedih tu amat-amat dah. Okey. Dekat sekolah ni Cikgu rasa berkuasa korang semua ni sebab korang berada di sekolah yang school heaven. Kenapa? Sebab guru-guru kat sini baik-baik, murid-murid yang baik-baik, semuanya baik. Rasanya memang heaven sangat. Okey. Cikgu Zura pun macam Ustaz cakap juga, kita orang pindah sebab terpaksa. Kalau ikutkan hati, memang nak kekal. Tapi apakan daya, perkara-perkara yang tak dapat dielakkan untuk kita berpisah untuk selamanya lah. Tapi kita tetap dekat kan. Berpisah itu mungkin jauh, tetapi doa dan ingatan tak pernah pisah. Semoga selepas ni kalau jumpa di mana-mana, tegurlah. Dan kalaulah Cikgu Zura buat apa-apa kenduri ke, jemputlah datang. Ya. Okay. Cikgu Zura kat sini tak nak cakap banyak lah sebab kalau cakap nanti kan ada yang yelah. Okay, Cikgu Zura nak bagi pantun 4 kerat. Pergi ke hutan mencari buluh, buluh diikat jadi galah. Jauh di mata, rindu tak surut, ingatan tetap segar di jiwa. Burung merpati terbang berdua, singgah sebentar di dahan senang. Walau kita berjauhan jua, hati tetap dekat selamanya. Okay. Yang last sekali, air mengalir tenang di kali, nyor melambai di tepi pantai. Walau jarak memisah diri, rindu di hati tetap berantai. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas segalanya. Memang orang kata sekolah yang baik untuk guru-guru yang baik dan juga murid-murid yang baik. Terima kasih segala-galanya. Sekian. Juga ia menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Bila Merendah. Inilah. Tahu tak nyanyi? Nyanyi sekali. Baik bijak.
lah. InsyaAllah lepas ni menyusul lah budak-budak ya. Tapi tadi A lah interview tadi A+. Dia macam orang besar. Terima kasih.
Okey, ketua tepuk-tepuk terima kasih. Tepuk, terima kasih. Thank you. Sekali Buat lagi. lagi. Terima kasih. Thank you. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Okey, duduk semua.